Firdaus Chiu, semua mahu rebut kuasa, bila kalah buka parti baru, jadi ketua daripada dulu hingga kini. Ya, kan? Semua nak jadi presiden parti, semua nak jadi nombor satu. Muhyiddin tak dapat jadi Perdana Menteri, dia buka parti, kan? Hamzah Zainuddin tak dapat jadi presiden bersatu, dia kena pecat, dia nak buat parti. Tapi sampai sekarang pun tak dapat sama ada parti baru ke, kan? Buka parti yang dah sedia ada ke, tak dapat nak umumkan. Mungkin dia pengecut lah, kan? Revisi yang yang dia cakap dia buat, tapi Hamzah sampai sekarang tak ada parti, kan? Sampai dah kena pecat daripada jawatan ketua pembangkang pun dia masih lagi belum ada parti. Buat kerja nyek-nyek, kan? Buat kerja slow, itulah pasal, kan? Orang buat kerja laju daripada cakap, kan? Ini kerja cakap laju, kerja slow. Itu masalahnya. Sampai sekarang tak tahu nak join parti mana. Sampai sekarang tak tahu dia nak ambil alih parti ke, dia nak buat parti baru ke. Sampai sekarang kita tak tahu, kan? Sebab apa? Cakap banyak, kerja tak buat. Kan? Itulah pasal. Orang cakap sikit, kerja buat. Kan? Jalan laju, kan? Okey. Mat Khalid, Assalamualaikum.